Alright, Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak buat review 1173. 1174 kita tolak ke tepi dulu. Macam biasalah, aku ni selalu lambat buat video. Tapi sebab aku nak betul-betul faham senta-senta chapter tu, and sebab aku take time sikit nak buat research lah. Bukan setiap masa ada masa nak buat benda ni kan. And hari ni aku agak excited nak sembang pasal konsep Domi reversi yang Imu buat kat Elbaf ni. Sebab aku rasa macam aku dah faham sikit. Tapi sebelum kita go deep pasal benda tu, kita kena recap dulu lah untuk kita faham betul-betul konsep dia ni. Which is kita kena pergi all the way dekat chapter 1150 masa Imu buat kemunculan menggunakan badan kukuh. Masa ni dia buat Domi reversi dekat Brogy menggunakan kontrak yang dinamakan sebagai Diabolical Covenant. Ni yang menarik. Okay, sebab apa? Sebab masa benda tu rilis, masa chapter 1150 ni rilis, kita tak faham pun apa benda Diabolical Covenant ni. Tapi bila ongoing cerita terusnya sampailah chapter 1167 rilis, which is diorang explain 3 basic contract atau covenant ni yang ada nama Shallow, Depth, Abyssal. Okay, pasal benda ni kita dah cover dekat review sebelum ni. Cuma korang faham tak yang sebelum tu sorry, covenant ni sebab aku akan guna ayat kontrak, tapi English covenant ni memang maksud di kontrak, ataupun agreement untuk bagi korang senang faham lah. So aku takkan guna ayat covenant, aku akan guna ayat kontrak. So kontrak ni kita dah faham yang Shallow, Depth dan Abyssal tadi itu adalah kontrak untuk Holy Knight. Selain daripada Holy Knight, Imu ada kontrak yang lain. Contohnya kontrak Diabolical ni yang digunakan dekat Brogy. Nak lagi menarik, Diabolical tu sendiri kan, terjemahan dia adalah bermaksud extremely evil or cruel, true expressive of cruelty or befitting hell. Synonyms: demonic, diabolic, fiendish, hellish, infernal, satanic, unholy. Everything negatif, benda-benda jahat, setan memang ada kat ayat Diabolical tu. So it's a devil contract. Senang cakap, special contract untuk ubah orang tu jadi setan. Nama lain dia, nama lebih senang dia, Demon Covenant, Demon contract. Alright, sambung balik. So now kita dah nampak ada 4 jenis kontrak dah. 3 kontrak untuk Holy Knight, 1 kontrak ni di luar penggunaan Holy Knight. And then seterusnya, mesti korang akan tertanya juga, kenapa nak ubah Brogy ni kena ada kontrak, sedangkan masa Imu ubah Rocks Dizzyback tak ada kontrak pun. Aku ada jawapan, tapi tak semestinya tepat. Ni more to personal answer lah, bukan fact lagi. Sebab dalam isu Zibek ni, dia ni berubah secara injection. Dia berubah secara injection tau, ataupun physical touch. Sebab masa Imu, kau tengok gambar lah sebelum dia, masa ayah tengah rekod video. Kejap. Baby ni ayah tengah rekod video kan. Hi guys. Kat mana kita tadi? Masa Imu tikam dia kan, tikam badan Zibek ni dengan tangan whatever lah benda ni kan, Zibek cakap dia tak ada rasa sakit tau. And then lepas kena inject dengan Imu, boom, terus tukar jadi setan. And lepas dia bertukar, dia tak ada bagi efek setan ni dekat orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pergi semula ke Brogy ni, dia bukan macam Zibek tau, which is dia tak guna konsep injection tadi tu, tapi Imu guna kontrak untuk jadikan dia setan. Kontrak yang tadi tu lah kan, demon kontrak ni. So ada muncul satu magic circle kat bawah dia, and then Imu flip Brogy ni untuk ubah dia jadi setan. So kita nampak ada manual konsep kat situ tau. Macam Zibek tadi tikam ataupun inject dan, tapi Brogy ni kena letak circle kat situ, lepas tu kena terbalikkan dia, and then baru dia jadi setan. So konsep tu berbeza. So walaupun perubahan dan cara yang berbeza, ada satu lagi benda yang special tentang Demon Covenant ni, Demon Contract ni. Diorang ni secara automatik boleh bagi efek pada orang lain untuk jadi demon. Kalau korang pernah main game reversi, something yang similar dengan game Go ataupun Gomoku yang Oda selalu tunjuk dalam cerita dia, aku akan letak gambar. Game reversi ni, bila kau trap 2 disk kau, contoh color hitam macam dalam gambar ni, di antara disk pihak lawan, which is warna putih, automatic disk lawan tu akan flip kepada kau punya color hitam. So ini benda yang Oda apply dalam cerita dia bila Giant ni kena trap di antara Dori dan juga Brogy. Diorang flip jadi setan.
which is ibarat flip macam game inversi dari tu, daripada warna putih ke warna hitam lah. So inilah apa yang aku masukkan dengan bagi efek pada orang lain. Macam Zibek dia tak ada benda-benda macam tu, Brogy ni ada. Ini adalah special kontrak yang Imo buat kat Elbaf ni. And itu jugalah sebab kenapa kat chapter latest ni 1173 Zoro kena serang daripada atas, tak boleh serang daripada bawah sebab diorang risau nanti diorang kena trap, end up boleh kena flip. So sama juga dengan Hajruddin dengan Stenson lah, diorang pun kena hati-hati, kena serang daripada tepi, tak boleh orang kata serang daripada depan macam tu ataupun daripada tengah ke apa, sebab takut nanti kena kepong, and again kena domi reversi ataupun kena flip. Tu benda yang kita boleh faham macam mana konsep domi reversi yang Imo buat dekat Elbaf ni. Kalau korang tiba-tiba tertanya pasal Herod, okay, Herod tu cerita lain. Herod tak payah domi reversi. Herod tu memang kena kawal sepenuhnya oleh Imo sebab dia memang dah ada kontrak Holy Knight tu. Tu memang dah ada covenant dia sendirilah kan. Tu cerita lain. Sebab now kita nak kena pergi ke Brook. Bahagian Brook ni pun menarik juga untuk chapter 1173 sebab Brook reveal nama sebenar Gonko iaitu Princess Shuri. So apa kaitan Brook dengan Shuri? Inilah hebatnya Oda. Kalau kita balik semula chapter lama, iaitu chapter 489 18 tahun lepas. Kau bayangkan berapa lama dah cerita pasal Princess Shuri dan juga Brook ni. 18 tahun lepas Oda dah bagi hint yang masa Brook introduce diri dia kepada Straw Hat. Allah, sekejap aku buat susu budak ni kejap. Geram aku. So, masa Brook introduce diri dia kepada Straw Hat, Brook ada cakap dulu dia adalah seorang leader kepada battle convoy untuk sebuah kerajaan negara. Kerajaan apa, negara apa, pulau mana, ini masih menjadi rahsia lah. Tapi since kita tahu Gonko ni datang daripada family Manmeyer, so mungkin dia ada berkaitan dengan Manmeyer punya government ataupun family ataupun negara macam tu lah. So lepas dia jadi leader kepada battle convoy ni, barulah lepas tu dia jadi pirate, join Rumba Pirates. And yang menariknya memang Oda pandai. Dia selit sikit-sikit. Contohnya macam dekat chapter 1149 kita ada nampak flashback pendek. Okay, beberapa panel kata flashback pendek. Brook ada bagi tahu Princess Shuri yang impian dia nak jadi pirate. So ngam lah tu balik kan. Dia jadi battle convoy punya leader, lepas tu dia jadi pirate. Kan Oda sikit-sikit bagi flashback dia menarik. And now dekat chapter 1173 Oda tambah bagi lagi more info yang Brook cakap kalau Shuri ni masih hidup, umur dia sekarang adalah 80 tahun. Kira Gonko ni dah tua lah, tapi tua tak tua dia ni dah immortal. Cumanya bila nak cakap pasal immortality dia, kita tak tahulah bila kejadian dia kan. Mungkin di antara sejak 56 tahun yang lepas masa kita nampak Gonko dengan Imo, ataupun mungkin 38 tahun yang lepas masa kejadian God Valley, which is di mana dia dah jadi intern kepada God's Knight. Tapi macam mana pun aku rasa mesti around 56 tahun yang lepas, sebab masa tu umur dia should be around 24. Sebab kalau kita nak cerita masuk umur dekat God Valley, dia dah jadi 40 lebih, around 41, 42 macam tu. And then yang menariknya, cerita ni diteruskan dengan Brook cakap bagi extra info lah, yang Shuri ni pula dulu dia bunuh bapak dia sendiri. And bapak dia ni adalah orang yang Brook sangat-sangat hormati, terhutang budi dan sebagainya lah. So that's why Brook actually marah dengan dia, dengan Shuri ataupun Gonko ni, sebab yalah Shuri ataupun Gonko ni bunuh orang yang dia hormati. And aku tak nak kupas detail lagi pasal benda ni, tak nak buat teori ke apa benda, sebab bagi aku benda ni masih awal. Sebab dalam masa yang sama juga Shuri ni pun macam baik kan, sebab bila dia dapat ingatan ni semula, bila Brook dah orang kata dah tembak macam-macam ayat, kau ni sama macam Shuri lah apa benda, so dia dapat ingatan and dia terus ingat Brook, and dia nak cuba selamatkan Brook. Dia lepaskan kuasa ikatan arrow dia tu and minta Brook untuk lari cepat. Tapi itulah, kejap je lah kan, berapa saat je kan. Imo dah kontrol balik badan dia, sebab yalah mana tahu Shuri ni pun dulu kena kawalan Imo untuk bunuh bapak dia ke apa benda kan. Tu yang aku cakap, aku tak berani nak cakap yang adakah Gonko ataupun Shuri ni memang original family Manmeyer ataupun anak angkat ke benda, kita tak tahu. Tapi for sure Oda akan cerita kemudian kan. Apa yang menarik sekarang ni, berlakunya clash yang pertama di antara Straw Hat Pirate punya ahli dengan Imo.
Ah, sebab waktu ni Imu dah macam semak lagi dengan Brook kan. Kau bercakap Beyblade punya banyak kan, kacau ingatan Gunko. So Imu macam, kau ni siapa? Apa kaitan kau dengan Gunko kan? Bab clash. And korang kena faham again, ni scene yang sebenarnya bagi aku sangat-sangat epic. Sebab automatic Brook jadi Straw Hat ahli, Straw Hat kru yang pertama clash dengan kata the main villain of the story, Imu. Walaupun bukan original Imu lah kan, tapi still lah dia dapat clash dulu sebelum Luffy, sebelum Zoro, Sanji. Brook clash dengan Imu. Kita ni yang kata sampai above ni, kita sembang kita nak arc ni naikkan nama Usopp kan, last nama Brook naik kan, Brook dapat nama. Aku memang tak faham betul lah. And tak cukup dengan tu, disebabkan gangguan yang Brook buat dekat Gonko Shuri ni, geng-geng Straw Hat yang lain pun terlepas juga daripada ikatan Gonko, end up semua selamat. So Brook ni sekarang ni boleh katakan dia lah MVP. Dia clash dengan Imu, and dia juga lah punca kenapa ahli yang lain selamat. Kalau ikut point, kalau macam dalam bola, point nak kumpul untuk dapatkan Ballon d'Or ni, masa ni Brook lah point yang paling tinggi. So itu review untuk 1173. Nanti kita sembang seterusnya dekat 1174 pula. Thank you guys for watching. Apa mendapat korang, jangan lupa untuk tekan button like, share and subscribe sekiranya belum. Thank you for watching. See you guys on next video. Alright, Assalamualaikum.